Hari ni kita nak review satu lagi Skechers Massage Fit. Okey. Yang ni dia ada massage. Ini. Inilah ada gambar dia macam ni, wavy ni kan. Jadi dia punya rasa massage tu boleh tengok tu macam tu macam tekan dengan tangan macam tu kan dia kata kan. Okey. Tengok dulu kat dalam dia. So, okey. So inilah dia. Okey. Dia memang nampak dia macam plain je, biasa je lah. Tapi dia ada logo Skechers kat situ. Lepas tu kat sini dia tulis Massage Fit. Dia punya tulisan ni timbul lah. So ni bahagian depan dia ada macam macam satu salutan supaya tak basah lah kot. Ni bahagian tepi dia. Okay. Ni bahagian atas. Tapi yang ni dia tak ada yang slip in punya benda belakang tu kan. Tapi yang ni pun kira kategori slip in juga. Cuma dia tak ada kat belakang ni je. Okay. So tepi ni ada getah So ni dalam dia. Okay, dalam dia. Ni bahagian belakang. Okay. Bahagian massage dia ni. Jadi boleh nampak dia punya massage ni macam ni, beralun-alun macam ni. Jadi bila kita pijak tu nanti, contoh dia kalau pijak tu nanti baru rasa sedap tengok contoh pijak kan. Bila pijak jalan tu dengan berat badan kita lagi, so dia tolak lah benda ni tu yang jadi rasa macam kaki kena ugut tu. Ni apa ni? Oh ni untuk basuh semualah. Standard lah dia punya basuh tu. Kalau siapa nak beli Massage Fit tu boleh beli dah. Memang sedap berjalan guna ni. Kasut dia pun simple. So boleh lah pakai pergi office ke apa. Cantik. Massage Fit. Kita ambil lagi sebelah. Okay, sini lagi sebelah dia. Siapa yang nak beli tu boleh beli lah Massage Fit ni. Okay. Berbaloi lah. Sedap pun sedap pakai.